Bila saya kongsi dengan tuan-tuan tentang bagaimana Allah tunjukkan pada kita banyak orang cerdik, kita selalu berbincang tentang bagaimana mendapatkan anak yang cerdik, bagaimana membangunkan bangsa yang cerdik. Tapi hari ini flotilla dipimpin oleh seorang yang ada Asperger, satu daripada ciri autisme minimum. Sesatu daripada ciri autism. Dan Asperger ni ramai yang ada di Malaysia. Saya pun ada kawan, anak-anak kawan Asperger. Semuanya mengalami masalah tidak boleh berfungsi bergaul dengan orang. Orang-orang Asperger ni cerdik akal dia tetapi tidak pandai bergaul. Orang-orang Asperger muka dia keras, tak boleh memberi ekspresi. Tapi dengan ada Greta Thunberg, dia menghantar dua isyarat pada dunia. Lihatlah budak ni dilahirkan Asperger, hari ni dia memimpin dua gerakan dunia. Satu alam sekitar dan satu lagi membebaskan kepungan Israel daripada mengubah kepungan Israel terhadap Gaza. Jadi dari situ kita ambil fahamlah bagaimana Allah telah mengatur pengajaran kepada kita. Kamu orang-orang cerdik yang nak berdebat. Seorang kata dia terahli dalam Sunni, seorang kata dia terahli dalam Syiah, seorang kata dia terahli dalam Wahabi. Bergaduhlah soal ilmu eskatologi, akhir zaman, susuhan akhir zaman, puzzle ini, Imam Mahdi akan datang, bagilah kita berehat-rehat. Lepas tu tuan-tuan pergi makan pula kopi yang tu. Tuan-tuan pergi kena pula burger tu. Tuan-tuan kena ayam tu pula. Kerana ilmu telah menjadikan kita lalai. Bila ilmu yang banyak telah menjadikan kita lalai, Allah kata dia tak boleh bergantung daripada orang yang berilmu. Maka dipilihlah orang Asperger. Orang kurang upaya yang IQ, neuro IQ dia dikaitkan dengan kecacatan, mereka lah yang memimpin. Kemudian orang Islam ni ramai. Dor berdebat pula. Yang non-Sunni, yang non-Sunni, yang non-Sunni. Allah kata tak apalah. Kamulah menjadi terpandai kerana kamu paling berilmu dan kamu ini bermusuh sesama kamu. Aku pilihlah daripada kalangan orang Barat. Dia pilih yang Barat ni. Dan dia pilih ni tuan-tuan yang selalu disebut oleh kita semua sebagai tidak berguna. Ada tattoo, ada apa. Kita takut orang ada tattoo ni apa semua. Saya ni tak boleh nak nasihat kapten saya ni seorang berbaju. Saya rasa tak ada. Kecuali kapal woman on board tu pakai baju sebab dia perempuan. Saya rasa kapten kapal lain semua tak pakai baju. Bertatu penuh. Menjadikan hikmah pada kita. Berarti Allah kata bumi Palestin ni jangan aku hirau. Aku nak tengok saja siapa orang Islam yang nak memperjuangkannya sekarang. Kalau orang Islam tak nak berjuang, aku boleh pilih siapa saja. Hari ni kan dah aku tunjuk pada kamu. Kata kita ni orang-orang yang dikata wahai orang-orang yang beriman satu. Kemudian wahai orang-orang yang berfikir. Kalau kita ada amal iman, kita ada fikir, tak adalah kita tak fikir. Allah pilih seorang yang ada Asperger untuk pimpin flotilla ni. Habis berunuk-runuk sampai orang macam saya pun pergi ikut orang Asperger. Kerana apa? Kerana kebenaran ada pada dia. Kerana keberanian ada pada dia. Kerana cinta Gaza ada pada dia. Kerana kasih pada rakyat Gaza ada pada dia. Kita ikutlah. Kerana yang cerdik semua nak berkelahi.